Okey, sambung balik. Makan. Makan main-main Makan main-main Nak cari target kita. Ada ikan target kita. Sini spot sini dia galak makan sikit. Sini spot yang ni dia galak makan. Tadi first spot tadi agak kurang sikit makan. Spot yang kedua ni dia galak sikit makan. Spot ni dia galak sikit makan. Tadi off live dah 4 ekor, 3 ekor. Assalamualaikum. Kita kembali live. Tadi azan, kita stop jap azan. Sambung balik. Okey. So, kita sambung balik. Alhamdulillah spot yang kali ni kita dah pindah spot tadi. Ada mencangkup sikit lah. Tadi tak berapa tepat. Yang ini ada, alhamdulillah. Lama banyak makan kat sini. Memang kita target kelama hari ni. Target gelama dan ikan-ikan yang lain sewaktu dengannya. Okey. Kita target gelama hari ni dan sewaktu dengannya. Tapi rasa macam nak makan. Okey. Biarkan kejap. Rasa macam dah ada dah. Teluk Gong, Teluk Belanga lah, Teluk Belanga. Dah jumpa spot dia, makan memang laju kat Pulau Konet ni. Pas. Apa lagi? Apa tadi? Ada. Dia ada makan. Tauk makan. Ini baru siok mancing. Tauk makan pula. Bau siok ada mancing. Sini tak ada ikan kasar-kasar sangat. Kalau ada dia ada lah. Tapi majoriti ikan memang ikan-ikan saiz gelama lah, gelama biasa. Tapi sedap layan sini. Ikan ni yang sedap makan. Orang kata makanan harian. Tapi kalau ada bonus, orang kata ada rezeki Allah nak bagi ikan baik-baik, kat sini pun ada pun nak dapat. Sini banyak kali aku dapat ikan tebal pipi ke geruk-geruk yang saiz setengah kilo atas. Memang gaji dapat kat sini. Paling ingat atas bot tak kena baling juga. Cuma taklah jauh, dekat je. Nak bagi umpan tu melandai. Udang dah potong siap-siap. Udang yang dah potong siap-siap. Dah. Potong kecil-kecil macam ni. Sebab dah potong kat rumah. Semalam lagi dah potong. Sebab malas nak potong time atabuk ni. So kita potong siap-siap, letak je dalam icebox. Lepas tu cucuk je. Senang lah kerja. Potong halus-halus. Dah makan. Bagi dia lekat. Yang rot tadi dah makan. Lama makan, kadang tak perasan dia makan dah lekat. Okey. Ni kita pakai rot
FRRTC. Hari tu dia orang jual RM10 je rod ni. Memang lembut gila rod ni. Tapi tengok aku pakai batu 75 gram dengan ni. Ini actually kau nak buat micro jigging pun okey lagi pakai rod ni. Dia liat gila rod ni. Rod ni dah pernah tarik mayung 1 kilo lebih, 2 kilo pernah tarik. Memang dia liat. Tapi rod murah. Rod murah kan. Maksudnya saja hari ni aku bawa setup TikTok je nak tunjuk kat korang. Boleh je mancing. Bukan boleh je mancing, dah lama pakai dah tau. Bukan sekali pakai tau. Dah lama pakai dah rod ni. Rod belah-belah ringgit. Ni setup tak sampai RM50 rasanya. Dalam RM60 je setup ni. RM60-70. Siap dengan tali semua. Tak sampai 100 lah. Tak sampai 100. Boleh dah mancing ni. Orang naik boat lagi. Apa dah hal? Oi, dia pergi lompat. Aku sumpah ni dah habis tadi. Dia dah ada ketuk tadi. Tangkap. Dia dah ada ketuk ni tadi. Dah ada ngetuk-ngetuk tadi. Kita angkat terus. Ni kita pakai rod teleskopik. Sama tak? Rod teleskopik TikTok. Rod teleskopik yang ni aku ambil saiz 7 kaki. Saiz 7 kaki ni sedap-sedap lah untuk main-main macam ni. Untuk mancing-mancing macam ni. Untuk mancing polo, untuk mancing kelama, untuk mancing pesisir pantai pun boleh juga. Dia ada saiz sampai 15 kaki. Dia ada sampai saiz 15 kaki. Ini okey. Aku suka pakai yang 7 kaki ni sebab dia tak lembut tak keras. Tu orang kata kalau untuk Apollo sangat best. Lepas tu nak bawa pun senang. Lipat je. Nak bawa pun senang. Lipat saja. Kayu ke pakai mesin? Trolling motor pakai elektrik. Pakai elektrik. Kita pakai elektrik. Trolling motor. Dekat je ni. Daripada pantai tempat aku naik tadi 10 minit je. Dekat sangat. Tu dah depan pulau 50 meter daripada pulau. 50 meter saja daripada pulau. Tak jauh. Dekat saja. Ni udang Ni udang aku dah potong siap-siap daripada rumah. Aku potong. Dah potong siap-siap daripada rumah. Letak dalam air batu. Lepas tu dah. Kita cangkuk-cangkuk je. Sekejap je. Tak payah atas bot baru nak ni. Orang kata atas bot baru nak potong kan. Macam salah tempat je aku baling. Tak apa. Takut sangkut. Situ ada karang bunga sikit belah-belah depan aku baling tu. Pasal lalu cukai kat situ. Saya lalu cukai. Nampak darat. Tak ada lah mabuk. Tak nampak darat. Tak sure. Tak ada hal. Tak nampak darat pun tak mabuk. Yang risau. Mabuk tu biasa lah. Orang nelayan yang biasa turun pun mabuk. Sebenarnya. Bapak aku yang nelayan full time tu pun kadang dia mabuk juga. Benda biasa. Benda biasa tu. Mabuk ni biasa. Sebab kadang condition kita punya kesihatan tak berapa nak okey. Kadang orang kata apa, air tu memang teruk sangat. Yang penting apa guys? Yang penting kita strike. Yang penting kita kutip saja ikan. Kelama tak kelama geng yang penting aku mancing, korang duduk tengok aku live. Apa duduk office mancing lah. Betul, mabuk ikut kondisi badan. Ya, aku pun mabuk juga selalu. Ada kadang aku seorang muntah. Betul, aku mancing seorang kadang aku muntah. Layak, tapi ada macam ni tengah beralun kan. Kadang muntah. Tapi okay, setakat ni alhamdulillah, bukan cakap besar lah. Nak kata sama je. Kau selalu turun ke, kau tak biasa turun ke. Kalau badan kau hari tu tak berapa cun kan. Tak berapa cantik kan. Dia nak muntah-muntah. Cuma macam bila kita dah berpengalaman ni, kita pandai lah kontrol. Kita tahu lah, okay, badan kita boleh lagi kan. Macam aku tu hari ada sampai aku tak boleh, aku balik lah. Lepas tu aku lepak je kat darat. Dah okey sikit aku turun balik. Macam tu lah. Oh, belah situ lah dia makan. Kita baling kat belah situ. Ni kena pegang
Aku laju gila sekarang. Tengah laju gila. Ramai 200 lebih terima kasih guys. Aku kekok sikit lah bila orang tengok live ramai-ramai. Hari ni kita pakai setup budget guys. Kita pakai setup budget gila. Budget sangat-sangat. Siapa yang macam rasa macam alah nak mancing ni kena setup mahal, tak ada. Hari ni setup puluh-puluh je. Kita bawa je ni rod apa kaldari apa benda kita. Ni. Ini reel RM40 ni. Dah pakai berapa lama dah, nak cala balor dah pakai. Dah cala balor dah pakai. Elok. Tak ada hal. Tapi aku buka lah. Aku selalu buka. Aku buka servis semua kan. Di bagi anak aku pakai. Lepas tu aku pakai. Lepas tu rod teleskopik ni pun berapa? RM40, RM50 je. Dah settle. Siap tali. Kalau kau beli satu siap tali. Dah dapat mancing. Setakat bottom bukan panjang sangat. Tak pakai 100 meter pun. Habis kuat 20-30 meter je tali. Habis keluar. Setakat mancing ikan laut lah. Orang kata kena ukur baju di badan sendiri lah. Setup kau ni apa tak sesuai. Kau nak target pari 10 kilo memang jahanam lah. Macam mana dah cari ikan laut pun dah sedap lah. Betul tak? Macam mana dia makan nak? Makan pak. Pak makan pak. Lepas lah. Cakap lucut pula. Cakap lucut pula. Sebab tadi tak buka. Tapi dia makan. Yang penting dia makan. Dia tak buka. Sorry guys, aku silau sikit tak dapat nak baca sangat komen korang Sorry kalau siapa yang terkomen aku tak perasan Aku tak ada moderator tau. Aku punya TikTok ni belum ada moderator. Moderator tu aku sendiri, akaun satu lagi. Wife aku pun tengah ambil budak sekolah. Aku macam tak boleh nak tolong bacakan komen ke apa ke, pin dengan komen ke. Sorry siapa yang tu. Aku cubalah sedaya upaya untuk baca komen korang, jawab Sebab sekarang ni tengah panas, silau. Aku pun memang ada silau walaupun pakai spek. Tapi kita fighter. Kita fighter. Kita mancing je. Terima kasih siapa yang bagi gift ke apa ke kan. Aku tak perasan. Terima kasih korang, thank you support aku punya live daripada creator kecil ni. Newbie mancing kita baru belajar mancing guys baru belajar mancing, baru belajar live mancing. Macam-macam lah semua baru belajar ni. Baru belajar belaka semua. Jauh sikit aku tak perasan lah. Tak gerti benang okey tak nak buat. Okey, pakai life jacket je. Life jacket wajib lah. Aku ni yang pernah ada CJ lifeguard pun pakai life jacket lah kawan. Dapat bronze medallion Aku ada bronze medallion dulu. 2 kali aku ambil bronze medallion. Tahu tak bronze medallion tu apa? Okay, ada ni ada frenzy apa ni? Tamban frenzy depan ni. Tapi tak pasang depan. Apa tu? Ada bronze medallion, ada CJ lifeguard pun pakai life jacket. Orang kata tahu berenang. Ni pun tengah plan nak training untuk Ironman. So nak kata apa? Pun aku pun still pakai life jacket. Life jacket ni bukan kira kau pandai berenang, tapi kita precaution je. Precaution, faham? Precaution yang mana kita tak tahu time bila katalah berlaku kecelakaan tu, kita kepala terantuk, kita pengsan ke apa ke, sekurang-kurangnya kau timbul, faham? Sekurang-kurang kau timbul, bukan kata kau apa ni kira pandai berenang tak pandai berenang. Gelama kita memang target gelama hari ni kita punya ikan target adalah gelama. Alhamdulillah. Sekejap ada darah sekejap. Mata kail ni satu je problem dia kalau dah cangkuk payah nak lepas. Mata kail circle ni aku sebenarnya nak cari nak pokok dapat gelama kecil sikit nak buat umpan. Tak ada pula. Semua gelama yang saya lauk. Waalaikumsalam. Sorry siapa yang bagi komen tak nampak. Aku silau ni sebenarnya. Skrin aku ni gelap ni. Dia auto gelap. Mata saya apa? Saya 6.
Sekejap aku tunjuk mata kail apa aku pakai. Ada beberapa. Biasa aku pakai je nama U-Pro je, favourite aku. Aku pakai mata kail je U-Pro. Sekejap. Okey, ada yang komen tu suruh tunjuk hasil tadi. Ya, aku tunjuklah hasil sikit Sekejap. Kita pasang umpan dulu boleh? Kita pasang umpan dulu, lepas tu kita tunjuk hasil. Jadi tu tunjuk juga mata kail apa kita pakai. Sekejap yang ni aku dah potong tau udang. Aku dah potong dekat rumah siap-siap. Ada lagi satu paket dalam ni. Dalam ice box ni. Potong kecil-kecil macam ni, cangkuklah 2-3 ketul. Dah senang kerja, tak payah nak potong. Ketul pun okey macam ni. Ikan mesti makan ni. Kalau dia ada dia makan. Kita campak dululah. Pasang je 2 rod. Aku buat 3 rod. Tapi pasang je 2. Satu lagi ni kan mungkin nak pakai isi ikan. Tengok air dah okey sikit lagi kita pakai pasang isi ikan. Okey. Dia tengah galak makan ni. Letak je makan. Air dah okey sikit kan. Air dah okey sikit, kita kutip lah. Okey, kita tunjuk sikit hasil. Okey. Setakat ni lah tadi ni. Ni hasil lah. Saya sedap ni guys. Saya lauk ni. Nampak? Saya kasar-kasar. Ada juga dapat ni. Duri pun ada dapat juga. Tapi target kita ni hari memang gelam. Kita target gelam. Target galam. Ni ada juga bawa udang yang belum potong. Udang yang dah potong ada satu paket, satu plastik lagi nah. Ni aku dah potong siap-siap. Tapi sejukkan dulu. Sejukkan dulu. Okey. Allah. Okay, thank you siapa yang datang singgah. Ni ada makan. Ini ada makan. Ini ada tarik. Nah, ni rod yang aku cakap tadi, rod murah tu. Rod RM15 tak silap. Dulu dia jual RM10. Sekarang pun orang kata murah lagi lah. Belah-belah ringgit lah, bawah RM20 lah rod ni. Kita tengok dia punya lentur. Dia punya lentur. Gelama saya kawan. Gelama saya nampak tu. Gelama saiznya. Ini gelama gemuk-gemuk. Siapa nak cari lauk gelama, boleh mancing dekat sini. Nampak, baru cakap dah lepas. Rezeki dia. Mana tu? Pulau apa? Pulau apa, Nek? Pulau apa, Nek? Lima belah kaki buat main pantai. Aku memang mancing pantai bang. 15 kaki tu. Memang turun pakai mancing tu selalu. Rod 15 kaki tu. Banyak dah ikan aku dapat bang. Kau beli je. Memang ada video aku post aku pergi mancing pakai rod teleskopik tu. 15 kaki. Aku memang pakai yang 15 kaki. Dia lembut jadi batu jangan besar-besar. Batu kau pakai batu biasa-biasa je. Batu yang bawah 100 gram ke bawah je. Tapi dah boleh baling jauh dah. Lepas tu jangan lepas tu target pakai mata kail yang tak besar lah. Mata kail yang kecil-kecil lah. Kita baling jauh sikit. Okey. Kita baling jauh sikit. Tadi tak cangkuk. Yang tadi dia rezeki gelama tadi dia selamat. Sebab tak lekat dekat dia punya apa? Tak lekat dia punya dekat mulut dia. Tadi dia berjaya melarikan diri. Mancing dekat mana? Pulau Konet. Pulau Konet yang tu Power Tech Telok Gong. Betul-betul depan Pulau Konet. Siapa tengah nak mancing ni, nak mancing hujung pulau boleh datang dah ni sebab air dah surut. Dia kalau air surut dia ada jalan dah. Minta maaf siapa yang komen kalau aku tak dapat nak baca ni. Apa ni? Kuala Sungai Baru betul. Pakai sonar ke bang kalau boating? Kalau tempat yang biasa pergi tak. Tapi kalau tempat yang tak biasa pergi aku pakai. Macam sekarang aku memang selalu mancing dekat sini. Biasanya kawasan di sekitar ni kau parking je mana-mana memang ada. Kalau kita main bottom lah. Kalau macam biasa pakai sonar ni kau nak main jigging ataupun nak cari spot-spot baru. Sebabkan bot aku ni tak boleh nak pergi jauh sangat sebab aku pun pakai electric kan. Aku tak boleh nak pergi jauh sangat. Jadi aku memang pergi spot yang biasa mancing je lah. Dan aku memang target, contoh aku cari gelama. Memang cari gelama pun. Sebab apa? Memang sini senang. Budak-budak pun suka makan. Anak-anak aku suka makan. Dan senang budak-budak nak makan. Tulang tak banyak. Lepas tu kucing rumah aku banyak kucing. Nak bagi kucing makan pun senang. Faham tak?
jadi macam target-target ikan macam ni je lah. Itu yang mancing lama kan. Tapi kalau ada ikan lain dapat, rezeki lah. Faham tak? Macam tu lah. Ni kita balik dekat kawasan ni tadi. Saya lupa lah tadi tanya saya mata kail. Sekejap. Aku hantar ni dulu, lepas tu aku hantar yang ni, lepas tu aku tunjuk dia punya paket Aku hantar yang ni jap, lepas tu aku tunjuk dia punya paket. Jadi korang boleh lah beli. Aku biasanya pakai je nama Upro. Yang ni Upro Circle, Light Circle. Biasa aku pakai 2 jenis lah. Satu lagi bait holder. Sekejap, bait holder dah itu habis. Ada tu hari aku FYP, video aku FYP apa benda tak, ramai pula beli. Ramai beli sampai aku punya aku nak pakai pun dah tak ada. Sekejap okey, kejap kita ambil. Aku pakai mata kail ni. Ni mata kail ni. Paket dia. Yang ni. Aku pakai ni sekarang saiz 6. Aku pakai saiz ni. Upro Light Circle saiz 6. Untuk boating aku rasa macam okey lah yang Light Circle ni. Sebab macam setakat aku dah uji dia makan chances untuk dia lekat sendiri tu tinggi. Maksudnya once kau dah tengok dia punya ketuk tu, secara teknikal tu ikan tu dah lekat lah. Kau tambah kau hook up sikit je lagi, kira macam tak sentak kuat mulut ikan dah lekat. Setakat aku uji dah berapa kali mancing ni lah. Berapa kali mancing dah, dia memang senang lekat mata kail ni. Dia satu, dia tak telan. Untuk circle hook macam ni, circle dia tak telan, dia akan ke bahagian sisi mulut je atau atas mulut. Faham tak? So jadi dia dah ragut dah. Perut mana yang ragut? Tak nampak pun. Belum. Ni ombak. Jadi aku baru je pakai berapa kali, 3-4 kali dah mancing pakai ni. Tapi kalau kat pantai tak berapa jadi. Aku pun pelik. Kalau kat pantai ikan dia macam culas sikit. Aku pun pelik. Kalau kat pantai asyik lepas je. Mungkin sebab ikan dekat pantai ni pelbagai saiz. Saiz dia yang kecil-kecil betul. Lepas tu ada banyak gangguan lagi, ketam lah apa kan. Tapi kalau macam dekat belah tengah laut sikit, kebanyakan ikan dah memang agresif sikit. Macam kisah kawasan-kawasan pulau ni, ikan dia agak agresif. Jadi cara dia makan tu macam menyentap sendirilah. Kita just tunggu je lah. Macam tu. Macam tu. Kat mana ni bang? Pulau Kornet. Tapi kalau macam betul-betul aku cari lauk, memang aku mancing naik bot je. Duduk pergi tepi tu. Biasa buat konten lah. Live buat konten. Lepas tu ada kawan-kawan pun ramai mancing pantai. Ada yang memang tak boleh nak mancing tak boleh nak mancing naik bot sebab dia orang mabuk lah apa kan. Jadi mancing pantai je lah yang boleh. Jadi macam aku ni hardcore sikit. Aku mancing hardcore sikit guys. Aku mancing hardcore. Aku start je mancing seminggu 2-3 kali aku pergi mancing. Tapi memang aku buat konten lah. Aku pun banyak dapat barang-barang jual barang-barang mancing semua kan. Ni dah slow sikit makan. Kita tengok je ada lagi tak. Aku setengah laju lagi ni. Tadi aku baling dekat sana, aku punya road dah pergi sini. Faham tak? Assalamualaikum dekat tak main mancing jig bang. Jig ada juga, tapi sini macam tak berapa sesuai lah geng. Sini macam tak berapa sangat. Ada pernah dapat mancing sini, dapat jenahak semua dapat. Tapi macam air dia lah, air dia kat sini laju sangat, bagus. Jadi macam nak mancing jig tu ni sikit lah. Aku barang semua ada, sonar semua ada. Garmin, aku pakai Garmin 4CV semua agak ada. Cuma aku banyak cari spot sendiri. Jadi kalau jarang ikut orang, jadi tak tahu spot sangat lah. Spot jigging ada spot dia. Tapi setakat ni yang berhasil aku main bottom lah. Jig ada bawa jig. Cuma tak pakai lah. Malas nak keluar, nak pasang sonar, nak pasang apa. Ada sonar semua bawa.
cuma tak pasang. Ada simpan dalam box. Simpan dalam box. Ni dah slow dah ketuk. Kita kena, kalau macam ni biasa, kalau macam ni lama dia tak makan kan, kadang dia umpan tu masuk bawah lumpur tau, kau kena tarik sikit. Tarik sikit. Kalau jenis macam kau baling lah. Kalau drop bawah, macam drop bawah ke apa, air dalam tak apa, memang dia akan vertikal je. Tapi kalau macam air cetek macam ni, kau kena baling sikit. Bila baling, baru dia ada macam ketuk sikit macam tu. Sebab apa, kadang umpan dia, biasalah bawah laut kan, air sedimen semua sentiasa bergerak kan. Kadang dia tenggelam, jadi ikan tak nampak, ataupun dia bau tapi dia tak nampak lah. Kau kena tarik sikit. Bila tarik tu kadang adalah dia ketuk je lagi macam tu. Adalah dia ketuk je lagi. Tapi kalau dah tunggu main boating ni, pendapat aku, kalau untuk light boating macam ni, kalau tengok dia dah berapa minit tak makan, kat je. Lepas tu letak umpan baru. Macam tu je cara dia. Dia tak payah tunggu lama sangat. Sebab dia kalau ada dia makan. Macam mana pun dia mesti makan ni kalau ada. Tapi kalau dah lama tu memang dia tak ada lah. Dia tunggu lah. Tapi kalau kau main macam deep water sikit boleh lah letak lama sikit ke apa kan. Tu aku punya experience lah. Lain orang lain cara kan. Umpan udang kopi yang dah siap dipotong. Udang kopi yang dah siap dipotong, aku dah potong daripada rumah siap-siap. Ni pun dah terdedah lama, dia merah lah. Tapi ada lagi satu paket dalam tu, ada yang tak potong lagi pun ada. Tapi dalam ni ada letak air batu lah. Letak air batu. Ni pun dah, ni tak, korang rasa macam panas kan? Tak panas kan, berangin ni. Angin kuat ni. Sedap je, angin sejuk. Lepas tu berawan. Dia tak matahari tak direct. Memang di bawah awan sekarang ni. Dia nampak tu. Nampak tu. Lepas tarik tadi dia baru dia makan kan. Nampak? So sebab kadang umpan tu dia tenggelam. Sini kawasan lumpur sikit tau guys. Kawasan dia lumpur sikit. Jadi macam kalau kata tu kena keluarkan sikit. Okay. Ini sikit je dah lekat. Macam tu. Faham tutorial sikit lah. Kadang bila kau rasa kadang asal lama tak makan, kau kena ingat bawah laut ni air sentiasa bergerak. Kadang dia tutup kau punya umpan ke, kau punya umpan terbenam masuk lumpur ke apa, tak tahu tau. Jadi bila lama sangat tak makan tadi, aku tarik sikit baru dia makan. Maksudnya mungkin umpan tu dah terbenam ke apa ke, kita tak tahu. Betul tak? Ni dah siap potong, senang lah, cangkuk je. Tapi macam pakai satu mata je ni, sebab mata atas tu mata atas tu tak lekat pun daripada tadi ikan. Asyik nak buang lah mata ni, pakai satu mata je lah. Pakai satu mata, dua rod, okey kak, layan. Sekejap, yang atas tu aku nak tukar umpan lain. Mungkin umpan tu dah lama ke apa, tak nak lah dia kata kan. Yang ni pada banyak lagi ni, tapi umpan ni dia tak luar daripada tadi, kerah dah umpan ni. Kita buang, kita pasang yang baru. Settle. Pasang yang baru. Ni tahu double hook je lagi kan, double strike. Terima kasih siapa yang bagi gift ke ada apa tu, aku tak perasan Terima kasih yang tap screen. Dah berapa like dia ni guys? 3,000. Terima kasih banyaknya like. Terima kasih guys Tak minta tap pun korang tap. Terima kasih. Semoga murah rezeki semua. Semoga murah rezeki supaya live ni FYP kan. Alhamdulillah, walaupun aku ni memancing cari rezeki, aku cari rezeki dua tempat. Kat TikTok ni pun cari rezeki juga. Cari rezeki jual-jual barang. Yang ni cari rezeki untuk makan kan. Terima kasih siapa yang membantu. Murah rezeki korang. Okay, kita campak lagi kan. Okay, kita campak lagi. Dah bergali dah. Arus dah bergali dah. Arus dah bergali. Dah bergali dah. Okay. So kita tukar umpan lagi satu. Mungkin dah habis. Tak beg kuning untuk apa? Untuk yang mana satu?
Kejap tak nampak lah bacaan komen, tak nampak. Minta maaf sekejap. Nak tanya yang mana satu ni, road ke barang apa benda. Kejap aku sumpah. Tak nampak serius. Dah apa, skrin dah habis cerah dah ni. Skrin dah habis cerah dah sebenarnya kitanya. Tapi tak nampak juga. Nak baca, maklumlah tengah hari kan. Siapa suruh mancing tengah hari. Ni namanya nak membakar. Membakar apa, kulit dan juga membakar orang yang tengok. Tengah duduk dekat office, ada mamat ni mancing time ni. Dah lah mancing hari Khamis. Kan? Dah lah mancing hari Khamis. Orang lain kerja dia mancing. Apalah hal. Nak letak beg kuning yang mana tu kawan? Nak letak beg kuning yang mana tu kawan? Oh makan. Dia makan. Nampak dia makan. Nampak tu? Dia makan. Nampak pakai circle hook. Dia dah terlekat. Kita je pak. Circle hook dia terlekat. Bila dia gigit, dia terlekat. Kita nyak lagi bagi dia terus tikam tapi lepas. Aku rasa aku sentak kuat sangat lah tadi. Aduh, baru nak belagak. Itulah niat hati hitam. Kat mana tu bang? Kat mana? Dekat Pulau Konet. Yang video yang duk FYP tu, Pulau Konet. Bukan net tau. Net, NET. Bukan NEK Korang ni memandai-mandai je menambah. Teleskopik apa tu? Teleskopik rod Cak Ayam je, Daiwa Cak Ayam. Tapi okey. Nak aku letak beg kuning. Dia ada sampai 15 kaki. Yang aku pakai ni 7 kaki. Anda mau? Kalau anda mau, kita letak beg kuning. Letak je. Kejap Salamkan dia pasal gunung mak ai. Waalaikumsalam. Semoga rezeki. Kejap kita letak Kejap. Ni teleskopik. Yang ni sekejap aku letak je rod yang 10. Rod RM10 lah guys. Tengah RM10 harga dia sekarang. Yang ni rod yang aku pakai satu lagi. Rod kuning pun ada, tapi rod kuning tak bawa lah. Tapi aku letak je. Lepas tu teleskopik sekejap. Teleskopik. Okey, yang teleskopik. Yang ini. Yang teleskopik yang ini. Yang rod fiberglass tu aku ada bawa. Kalau nak tengok, tapi yang tanya hari semalam, ada tanya aku pasal nak pakai untuk ni apa, untuk kalau nak mancing keli apa semua kan. Ni rod fiberglass, solid fiberglass ni tak pakai ni solid fiberglass. Ni solid tau. Solid fiberglass. Dia 2 piece tapi aku gam terus. Ni solid fiberglass, solid daripada atas sampai bawah 2 piece. Yang ni apa, HE 7000. Hari ni semua bawa setup budget. Kita bawa setup budget je. Setup budget je. Setup mampu milik. Setup TikTok je. Ada juga. Okey. Ini rod teleskopik. Tengoklah guys, kalau ada siapa-siapa berminat nak support beli, bolehlah nak support beli. Hari kita nak tunjuk dekat kawan-kawan, mancing tak perlu mahal. Mancing tak perlu mahal. Kita pakai setup yang murah-murah je dah boleh naik boat dah. Dah dapat ikan dah. Kan dia pakai joran pelepas salak. Itu pun padu kawan. Yang itu kita buat tajuk. Pelepas salak kita buat tajuk. Dia buat tajuk, kita pasang malam-malam, petang-petang, besok kita tengok. Betul tak? Biasanya orang belah-belah sungai-sungai tu memang pakai teknik tajuk. Memang jadi ikan memang gorgon yang makan. Betul tak? Memang gorgon je makan.
Memang gorogon yang makan. Kalau pakai teknik tajur, pelepah salak boleh pakai, pelepah sawit boleh pakai, bulu boleh pakai, macam-macam boleh pakai. Itu semua tradisional. Itu masa kecil-kecil dulu memang pakai punya. Tapi yang melalui zaman-zaman masa kecil memang mancing pakai tajur. Memang jadi. Cuma sekarang kita ikut teknologi yang ada, kemudahan yang ada. Dari mana tu bang? Ni teluk belanga boleh, teluk gong boleh. Pulau Konet, Kuala Sungai Baru. Pulau Konet, Kuala Sungai Baru. Dia dekat dengan Powertech. Stesen Jana Kuasa Powertech yang kau nampak tu stesen Jana Kuasa Powertech. Dia depan pulau, betul-betul depan, dalam 50-60 meter je daripada pulau. Itu biasanya memang spot-spot gerut-gerut. Sini daun baru pernah dapat, pari pernah dapat, senangin pernah dapat, jenahak pernah dapat. Dui tak payah cakap lah, memang pok dia juga ni. Jadi variety of fish lah korang boleh dapat dekat sini. Cuma dia makan dengan tak makan je. Tapi semua pernah dapat. Pari tu ke semua pernah dapat kat sini. Tak ada hal. Memang ada. Kalau dia ada, dia makan. Kalau ada rezeki, dia makan. Kawan terima kasih siapa yang ada beli. Kalau tak perasan tu, minta maaf kawan Tengok hasil bang. Tengok hasil ni setakat yang dapat ni lah. Tak banyak lagi lah. Boleh lah lepas-lepas lauk. Tu alhamdulillah adalah dapat duit tadi. Lama sikit juga. Umpan banyak lagi. Kita target sampai pukul 3. InsyaAllah kita target mancing sampai pukul 3. Tu lepas dah lauk kan. Siapa nak bagi, betul tak? Betul tak tawan-tawan? Kita target sampai pukul 3 kan. Ada tak ada balik lah. Panas tak panas lah, sebab berangin kuat. Tapi jarang lah. Biasa aku kadang time-time macam ni baru aku berturun. Lepas Zuhur aku turun, lepas tu baru mancing. Tapi ni air ada kurang sikit makan. Tak macam biasa lah. Dia tak macam biasa. Biasa kalau turun macam ni letak makan. Tapi ada tadi lah sekejap letak makan. Ni dia dah slow sikit. Ni macam nak makan ni. Aku rasa cari ikan ni. Ada ke tak ada aku? Tak ada. Umpan berbelit. Aku rasa perambut aku ni ada silap sikit buat. Dia agak tapi arus pun kuat kan ni. Patut ikan tak makan. Dia arus kuat, jadi dia ada berbelit sikit. Arus kuat. Aku rasa terlalu panjang. Tapi tak apa. Rasa nak buat satu je lah. Pakai satu mata je. Sekejap kita tukar balik. Kita pakai satu mata je. Kita potong yang atas. Sebab yang atas ni daripada tadi tak berusik langsung dia punya umpan. So kita pakai satu mata je. Dua mata tak berapa dia tak berapa usik daripada tadi. So kita pakai je satu mata. Kita potong je kejap Kita potong je. Okay, kita ambil yang bawah. Yang bawah dia punya panjang dah cun Cina dah. Okey, kita potong yang bawah je. Potong yang atas. Yang atas tak pakai. Kita pakai bawah je. Jadi macam pakai dua pun dapat seekor juga ikan kan. Kita pakai satu. Umpan apa? Udang kopik je. Udang kopik kalau naik bot, dia punya efek dia macam kau pakai pompon. Faham tak? So jadi lagi murah kan. Lagi murah. So pakai je lah udang kopik. Pakai udang kopik je. Sebab efek dia macam pakai pompon dah berapa dah mahal kan. Kalau naik bot lah. Kalau kat tepi pantai, tapi selalu tepi pantai pun orang pakai ni juga kan. Pakai udang kopik.
teleskopik juga kan, betul tak? So kita pakai yang mana murah sebab efek dia pun sama je. Efek dia pun sama je. Efek dia punya kesan macam kita mancing tu macam pakai pompon. Urus spesies apa bang? Kita gelama saja. Apa-apalah. Apa-apa yang makan. Kat sini biasanya memang gelama, gerut-gerut. Lepas tu kadang daun baru pun ada. Jadi senang cakap, tak pilih apa pun. Apa yang makan kita sambar. Duri pun kita ambil. Tapi duri kalau kecil tak ambil lah. Ambil duri yang besar je. Sedap pun kata isi dia banyak sikit. Kan? Duri ni ambil yang besar, sedap sikit buat asam pedas. Okey dah check dah guys beg kuning. Kat mana bang? Dekat Teluk Gong, Pulau Konet. Pulau Konet, Kuala Sungai Baru. Pulau Konet. Jangan salah dengar Konet tau, bukan K. Bukan K tau, T tau. Okey. Hari ni kita pakai rod bajet je, rod RM10 dekat sini. Rod teleskopik. Nampak? Kita pakai rod bajet. Dapat guys. Nampak tu guys. Nampak tu guys. Dah tengah pegang rod dia punya itu macam tarik duit tu. Tengok gaya macam duit tu guys. Ada. Dia punya tarik ganas guys. Pakai rod RM10 nampak. Rod RM10 boleh mancing dah. Rod RM10 ada dekat beg kuning tu. Rod RM10 je ni. Apa boleh tak dapat? Dapat. Dah keluar dah guys. Alhamdulillah. Okey, nampaknya terkekut dah keluar guys. Nampak tu. Kita dah berjaya mendapat pakai rod RM10 je. RRTC punya rod tu saja. Apa cakap tak boleh dapat? Ada. Nampak? Saiz paru, saiz lauk. Dia dah keluar dah. Gerut-gerut sudah keluar. Nampak? Saiz padu guys kita dapat. Alhamdulillah. Pakai rod RM10 ni, rod ni. Nampak? FRRTC. Dia memang lembut, tapi bila ikan makan dia punya karan, sedap. Memang sedap dia punya karan. Macam rod mahal lah dia punya karan. Ni. Kita umpan banyak lagi nampak. Dah potong siap-siap dah. Beli RM20 udang semalam. Potong semua. Tak semualah, ada potong lebih separuh juga. Dah potong siap-siap dah. Buat macam ni senang kerja. Tak payahlah tabur nak potong nak apa kan. Jadi taklah serabut otak. Kita potong apa siap-siap dekat rumah, cangkuk je. Macam kita buat umpan apa, umpun-umpun. Cangkuk saja. Gerut-gerut sudah mari. Terima kasih siapa yang datang, siapa yang support, like, komen, share, yang beli beg kuning, terima kasih guys yang support terima kasih. Semoga murah rezeki korang. Semoga murah rezeki. Dapat kan. Sebab ni memang kerja full time. Korang membeli tu maksudnya korang membantulah aku dari segi kewangan, ekonomi dan sebagainya. Okey, kita walaupun mancing nampak mancing ya, tapi samalah kita buat konten, cari apa ni. Nampak guys. Sedap rod ni. Rod RM10 ke belah-belah ringgit lah. Belah lah kalau dah beli dengan apa, kalau dah sekali shipping belah-belah jugalah, betul tak? Pulau Konet Melaka, Kuala Sungai Baru. Pulau Konet Melaka, Kuala Sungai Baru. Pulau Konet je depan pulau. Dia ada satu pulau lagi, sana Pulau Keramat. Pulau Keramat tu jarang pergi situ lah. Situ sebab lumpur dia lagi tebal. Selalu situ memang pot duit. Tapi ada masa tu air daun baru pun dapat saiz 800 gram dah pernah dapat. Okey, kita balik dekat sana pula, tengok ada ke tak ada kan. Arus laju lagi ni.
Baru dia agak laju lagi. Okey. Okey, yang ni rod teleskopik. Yang tengah pegang ni rod teleskopik. Rod teleskopik. Yang ni rod FRRTC. Rod ni FRRTC. Rod RM10 ke RM11 je. Hari ni kita pakai rod bajet je. Yang ni rod teleskopik ni saiz 7 kaki. Dia macam dah ketuk tu. Macam dah ketuk tu guys. Bila dia ketuk memang menjegut-jegut dia pergi. Dia lembut. Dia lembut. Rod murah-murah je buat 14-an. Patah beli lain. Tak ada kan. Patah kita beli lain. Apa dah. Ni apa, tadi dapat serkut pertama tadi tu. Serkut yang pertama. Kita baru dapat serkut yang pertama. Maksudnya dia dah keluar lah. Tadi dia tak keluar lagi. Tadi lama juga nak tunggu dia keluar. Lama juga nak tunggu dia keluar tadi. Okey, kita tengok ada makan ke tak ada makan. Biasa aku mancing kat sini je all the way sampai umpan habis. Kalau macam malah nak pergi mana-mana lagi, kat sini je lah sampailah umpan habis. Kat sini memang secara teknikalnya pot lauk lah. Pot lauk. Semoga ada manis-manis. Alhamdulillah ada dah manis-manis sikit. Ni kita tengok. Okey. My wife dah masuk dah. Dia dah tolong blok-blok dah. Yang suruh kalau nak sedap PM tu. Okey. Apa benda lah dia orang ni. Okey, inilah setakat ni ni hasil. Okey tak kawan-kawan? Mancing sekejap je. Kalau menebing tak dapat lah. Susah nak dapat banyak-banyak macam ni. Nak menebing payah nak dapat banyak-banyak macam ni. Modal habis banyak. Betul tak? Sebab tu kalau nak cari ikan, aku nak cari lauk, memang aku akan cari naik bot. Tapi kalau nak santai-santai, nak kata lepak-lepak dengan kawan-kawan, orang kata tak target ikan sangat, baru menebing. Baru kita menebing. Kebelit. Astagfirullah. Kalau apa, sekejap, kebelit. Baik. Sebab menebing memang susah sikit nak dapat hasil yang baik. Tapi kalau sekali dapat tu memang sedap lah kan. Tak nafi lah. Kalau macam dapat ikan saya kasar-kasar tu memang sedap lah. Pari ke apa kan. Tapi chances tu kena turun banyak kali lah. Kat mana ni? Pulau Konet. Dekat Pulau Konet. Kita pakai setup bajet je ni. Kita pakai rod RM10. Rod teleskopik. Dah settle. Reel pun reel TikTok semua. Set bajet yang korang boleh tengok lah dekat showcase aku ada kat showcase ada. Kat showcase ada. Yang aku letak sekarang ni, yang rod ni, rod teleskopik. Ada satu rod fiberglass ni tak turun lagi. Rod fiberglass ni macam tak turun je. Saja bawa. Ingat tak drop tadi sebab dah buat perambut 2 mata. Dah buat perambut 2 mata. Tapi sebab tengok memandangkan air agak keruh, jadi macam cancel lah. Okay, cancel lah sikit. Okay dah boleh buang beg kuning Boleh aku dropkan beg kuning Boleh aku clearkan beg kuning sebab apa, takut tak kita bila kita letak beg kuning ni nak kena cakap pasal produk je. Boleh tak? Kekurang dah ni lah. Lumayan hasilnya bang, mantap. Terima kasih. Daripada mana tu? Daripada negara kejiranan ni. Semoga murah rezeki Terima kasih datang. Selalu juga tengok live orang Indonesia. Orang Indonesia punya live lagi dahsyat ikan dia. Kalau ikan dia padu-padu. Ikan lepas tu tapi laut dia dalam Laut sana dalam-dalam. Main jig 100 meter lah, 150 meter. Dalam air. Di sini air baru 4 meter, 5 meter je. Terima kasih siapa yang dah tekan beg kuning, yang dah beli. Terima kasih guys. Terima kasih Korang tengoklah apa yang sesuai korang nak beli dekat beg kuning tu belilah. Support
Yang beli yang nak pakai lah. Jangan beli saja apa semua. Jangan beli saja. Tapi kalau ada benda yang tak ada lagi, yang korang rasa macam apa tu, macam makan ni. Macam makan ni. Dia baru ketuk-ketuk ni. Dia kalau kita umpan macam ni, jangan lama sangat. Rasa macam 3-4 minit tak ada makan, tarik, tukar umpan baru. Tapi ni macam makan ni. Macam ketuk-ketuk halus tadi, kadang makan. Umpan habis, umpan dah sikit. Umpan sudah sikit, kita tambah. Dia nak kena rasuah umpan banyak sikit. Sini nak kena letak macam sikit macam ni, dia tak layan. Nak kena banyak sikit. Tadi dah habis tu, tengok macam ketuk-ketuk halus tadi. Rasa dia baru nak gigit. Pakai enjin berapa? Pakai trolling motor elektrik 36 LB. Sebab dekat je ni, kita mancing tepi je. Tak pakai berapa horsepower tak. Yang ni model RD, Ranger Drift. Dia tak ada transom. So kita pakai transom adapter. Yang transom biasa tu kena dia bukan model trooper. Model trooper dia ada transom. Model trooper dia ada transom. Ini model RD. RD dia tak ada transom. So kita pakai yang transom untuk trolling motor. Maksimum HP boleh pakai untuk IB ni adalah 4 HP je. Tak besar. Dia boleh pakai 4 HP saja. Tengok alun kuat dah ya. Ni guys. Alun sudah cukup kuat. Sudah kuat. Sudah banyak kuat. Okey, so yang ni pun kita angkat jap, kita tengok. Rasanya aku kalau pakai umpan udang ni, aku tak tunggu lama. Rasa macam dia tak makan dalam 3-4 minit, aku akan angkat. Okey, aku tak angkat, akan tengah campak dekat lain pula. Ni rasanya arus dah ni. Tengok kadang umpan dia ni, kadang perambut dia tak okey. Sebab ikan biasanya kalau dia ada, memang laju dia akan makan. Contoh macam ni sekarang, dia dah ketuk kan. Dia dah ketuk kan. Dah ketuk. Dia ketuk. Sekejap. Belum lagi. Okey, dapat. Dia dah ketuk. Dia kalau ada, dia akan makan terus. Kalau kadang bila tak ada tu, kau angkat. Macam ni dia dah ketuk kan. Okey, kita pakai rod FRRTC. Dia dah ketuk. Tapi macam tak dapat ni. Lepas. Tak apa. FRRTC. Dia dah ketuk tadi. Umpan pun dah lari macam ni. Dia dah ada ketuk tadi kan. Dia akan makan. Kalau macam tak ada lama sangat tu, kadang umpan tu masuk dalam tanah, kadang ketam. Dia jangan lama-lama sangat lah. Kalau ni lah kan, kalau ikut tempat aku ni lah. Tempat lain cara kan. Kadang orang biar lama-lama. Aku tak biar lama-lama. Ada je campak. Dia apa angkat. Okey. Dah. Kita pasang umpan baru pula untuk ni dah ada, umpan dah ada. Sekejap, nak tambah sikit. Aku suka kalau macam dia dah tak makan tu, kau tambah yang baru supaya dia bau yang bau fresh pula. Kadang yang lama ni dia dah rendam air kan. Dia dah kurang bau ke apa, tak tahulah. Cangkuk cincai je. Dah bagi dia penuh macam ni. Mana tahu setak macam ni pun pari nak makan. Kalau dia ada, dia makan tu lah. Kalau dia ada, dia makan. Betul tak kawan? Tak panas ke bang? Tak panas. Kita pakai ni lah, pakai cover lah. Full cover. Tak fighter lah panas-panas. Tapi selindung lah. Tapi ni berawan sebenarnya. Korang nampak je macam panas ni. Sebenarnya berawan. Dia macam bukan full clear. Langit tak berapa clear. Dia ada awan. Awan tipis yang menutupi. So jadi tak panas sangat lah. Okey je. Dah biasa lah.
Tapi tutup lah, selubung lah. Aku pakai baju ni. Baju ni pun ada beg kuning. Aku pakai baju yang aku pakai. Kalau korang nak pun okey. Dia dah siap dengan hoodie tau. Sekejap aku tunjuk aku pakai ni memang siap dengan hoodie. Beg kuning dia pun ada kalau korang nak pakai. Memang best baju ni. Arus laju betul. Air besar dah ni. Air nak bulan apa? Nak bulan ni. Pukul 12 dah naik tadi bang. Barat dah masuk. Oh tadi main tengah kan. Main tengah memang barat. Ni pun sekarang ni kalau tengok dah ni berangin dah ni. Kalau tengah boleh tahan lah aku rasa. Tapi aku main tepi ni. Tepi je. Tepi je. Tepi saja. Sekejap aku tunjuk bayar. Betul air besar puncak betul. Ni full moon, malam ni full moon. Lagi tinggi air. Memang hari ni dah besar dah air dia. Ikutkan tak sesuai pun mancing. Tapi hari-hari air dia. Hari-hari air dia. Contoh ni aku punya baju. Baju ni dia dah siap hoodie tau guys. Dia dah siap hoodie. Ni aku tunjuk dekat beg kuning Korang beli lah. Okey, memang tak panas. Sekejap aku add Korang beli baju ni. Ni aku pakai warna hijau. Korang try baju ni. Sekejap aku tunjuk beg kuning. Okey cari je saiz dia. Okey, dah letak dah beg kuning. So korang ni je. Okey, baju dia macam ni. Nampak? Okey tak? Oh dah makan guys. Dah makan. Sekejap. Ikan dah makan nampak? Kita punya rod RM10 dah makan. Nampak tu? Tak boleh, janganlah lama menyeksa binatang. Okay, dia dah makan. Dia dah dekat dia sini. Ada tak? Lepas dah ni. Lambat sangat. Lepas dah. Ada. Ada bosku ada. Ni ikan kecil layan nak karena ikan kecil. Dia dah datang dia dah ada dah. Ikan sisik dah ada dah geng. Ikan sisik dah ada. Alhamdulillah. Naik ampas tebu. Alamak, main mancing main kat Pulau Konet lah. Main sini main lepak kat Pulau Konet tak kumpul. Jangan risau. Ikan tak besar lah. Mancing kat Pulau Konet ni. Mancing kat Pulau Konet tak kumpul lah. Tak payah kita tengah. Orang mancing kat Pulau Konet je tu ikan lah. Ni dia kumpul nampak tu. Mancing tengah-tengah buat apa? Kan dah kena barat. Ni tengok air besar kau pergi tengah-tengah. Memang jangan buat kerja lah geng. Kalau air besar jangan pergi tengah. Boleh. Belah-belah Pulau Konet ni banyak. Hasil ada insya-Allah lah. Belah Pulau Konet dekat karang sekolah, dekat Sungai Tuang banyak. Sini banyak juga spot. Pergi belah Tanjung Medara pun okey. Belah Tanjung Medara dekat Batu Besar tu. Situ pun ada karang juga. Tak payah pergi jauh. Walaupun situ kau boleh pasang sahur, dah boleh mancing, main bottom. Sini banyak spot tepi lah. Tak payah kita tengah. Tak payah pergi tengah sangat. Tengah betul belah lain-lain kapal memang syok. Tapi kalau air besar tak payahlah pergi. Tambah tengah barat sekarang kan. Barat kau nak balik dah satu hal. Minyak habis. Apa modal minyak lagi. Main tepi je. Main tepi-tepi sudah kawan. Kita main tepi-tepi je insya-Allah ada ikan. Kadang kita kena macam okeylah relax kejap bulan 12 ni. Orang kata kena tone down sikit kita punya nafsu lah nak dapat ikan besar. Dapat ikan kecil pun dah cukup lah. Keselamatan diutamakan. Kat mana bang? Pulau Konet. Pulau Konet Melaka. Kuala Sungai Baru. Kita mancing dekat je nampak tu. Tu darat dah. Tu dah darat dah. Darat dah. Tapi aku punya rumah sana dalam sebab aku pakai elektrik troli motor elektrik ni. Aku pakai yang ni. So jadi dia dalam 10 minit nak pergi tepi. Road apa? Road ni. Road yang beg nombor tu yang FRRTC beg nombor 5. Dan ni road yang beg nombor 5. Beg murah, road murah ni. Road RM10 je. Sedap-sedap lah main-main. Kalau kata mancing apa? Mancing ikan-ikan gelama ke, gerut-gerut ke kan, light casting. RM10 je.
Tapi dah pernah tarik lah mayung atas 2 kilo punya pernah tarik dah. Dia lembut. Rod dia lembut. Nampak macam ni ikan makan kan, lembut kan. Kan. Ikan dah tengah makan ni. Ikan tengah makan kan. Nampak ikan makan. Alah, macam lepas. Tak hook up tadi, lepas. Ikan makan tapi dia lembut tapi sedap layan. Memang karen lah. Dah lama dah, berbulan dah aku pakai. Alhamdulillah lah, okey lah. Tapi balik, cuma bila balik tu basuh ring dia, ring guide. Lepas tu minyakkan ring guide dia. Cuci-cuci biasalah. Tak ikutkan jangan pakai batu berat sangat. Tapi macam biasalah, aku ikut suka aku. Macam biasa batu 60-70 gram tu dah maksimum lah tu, kalau kau nak pakai untuk main bottom kan. Sebab dia memang lembut rod dia. Tapi aku pakai batu 3, saiz 3. 3 ni berapa? 75 gram. Okey lagi lah 75 gram. Batu 75 gram. Tapi kau tengok dia dah lembut dah macam tu kan. Tapi dah berbulan dah pakai. Rod RM10. Okey, campur shipping lebih lah sikit kan. Campur shipping tu lebih lah sikit. Ni dah ketuk. Ini sudah ketuk. Rod satu lagi pula ketuk. Rod satu lagi pula ketuk. Tapi kita biar dulu. Dia baru je gigit. Biasa kalau macam ikan tak besar lah, kalau dia gigit sikit tu kan. Saya dia pakai kat rod UL tu, tapi BC punya haruan memang karen lah. Betul. Bayang rod belah-belah RM1 kau boleh buat main haruan, main apa. Dia ada untuk BC punya, ada untuk ada tak? Alamak, lepas lagi. Ada. Ini rod teleskopik nak. Rod teleskopik saya 7 kaki. Dapat lama alhamdulillah. Nak. Lama kasar-kasar guys. Lama kasar-kasar. Agak lama dah kasar-kasar. Nampak? Tengok circle hook, sebab dia akan cangkuk dekat tepi mulut. Jadi dia tak ni. Cuma bila nak menanggalkan dia tu ada sakit hati sikit lah. Sebab dia lekat kuat. Nampak? Circle hook tu dia cangkuk kat tepi. Jadi orang kata ikan tak telan. Saiz. Lama saiz. Saiz apa? Saiz 6. U-Pro saiz 6. U-Pro saiz 6. U-Pro saiz 6. Sekejap aku tunjuk tadi. Mana tah mata kail dia tadi? Aku tunjuk. Korang boleh cuba. Kalau main boating, korang try pakai mata kail ni. InsyaAllah aku rasa tak payah nak tarik-tarik sangat. Tak payah nak sentap-sentap sangat. Dia macam ikan tu makan tegur lekat. Tadi pun mana ada aku sentap sangat. Ni high carbon steel. Yang ni. Cuba try pakai. Reel apa bang? Reel budget ni. Reel TikTok. Reel apa? Yang ni reel ni. Tapi reel ni okey lah. Reel ni dah pernah naik ikan airbag. Tapi sebab aku tak suka sikit dia double handle ni, sebab main casting kan. Ni KD. KD dia ada one way bearing semua. KD saiz 3000. KD saiz 3000. KD saiz 3000. Aku tak jumpa beg kuning dia guys. Nanti kalau jumpa aku letak beg kuning dia. Kalau jumpa beg kuning dia aku letak. Tapi korang cuba cari. Dia sedap main casting. Dia ada one way bearing tau. Dia ada one way bearing pak. Dia ada one way bearing. Dia tak ada free. Rod 9 kaki pakai mesin 4000 okey. Okey, sangat okey. Mesin 4000 okey. Aku pakai dengan mesin 3000, rod 10 kaki. Dia beza dia. Kita penat sikit mengayuh. Mengkarau tu penat sikit. Sebab bila mesin kecil, dia orang kata kita nak karau tu ambil masa sikit lah. Kalau mesin besar, kita karau sikit je, tali dah banyak dah datang kat kita, faham tak? Itu je beza je sebenarnya saiz-saiz tu. Lagi satu strength lah. Macam mesin yang saiz 7000, 10000 tu, drag system dia akan lebih kuat lah. Tapi assuming lah kebanyakan kau akan mancing ikan yang biasa apa semua kan. So tak ada hal, kau tak perlu drag sampai 20 kilo pun. Drag 5 kilo pun dah cukup lah. Faham tak? Jadi kena tengok target lah kau nak pakai apa. Kalau kau baru-baru mancing,
mulakan kau punya minat tu dengan ikan-ikan biasa. Main lama dulu sambil-sambil kau belajar tau. Lama dulu, gerut-gerut dulu, bolos ke. At the same time kau dah boleh belajar macam mana ikatan, macam mana tu. Faham tak? Aku pun semua mula macam tu. Lepas tu bila rasa confident sikit dengan knowledge yang ada, barulah aku pergi trip. Pergi trip yang kata laut dalam. Baru pakai setup yang ni sikit. Faham tak? Jadi kita kena mula tujuan kita macam kita macam mancing-mancing macam ni, kecing lama ke macam apa ni, sebenarnya lebih kepada kau nak test kau punya ilmu, kau punya skill, kau nak belajar lagi ikatan kau okey tak okey. Lepas tu nak fahamkan dia punya keseimbangan keseimbangan sistem. Okey macam tu. Okey, macam rod murah boleh, tak ada masalah. Tapi ada cara dia nak pakai. Okey, tak boleh lah batu besar sangat. Tali tak boleh lah besar sangat. Macam tu. Macam ni aku pakai tali 20 apa? Tali 20 LB je. Tak besar, tali kecil je. Dia tak adalah besar sangat. Sesuai lah dengan rod yang lembut. Macam tu. Ada dapat tak? Adalah sikit. Boleh lah lepas-lepas laut. Allah, jatuh lah aku punya udang lah. Udang jatuh lah kawan. Sekejap itulah masalah bila dah potong banyak-banyak macam ni. Satu hal je, dah potong dah, kena letak balik dalam ice box. Apa ni pun target pukul 3 nak balik kan ni. 3 nak balik. Tengoklah Kang, 3 ke lajak ke, tengok pada keadaan. Hari ni wife aku ambil duty, ambil budak. So aku mancing lah kejap, cari-cari ikan, buat konten. Kan, buat konten. Kita orang berganti-ganti lah. Tadi dapat ni dah dapat sikit tadi. Boleh lah dapat lauk. Okey tak? Pakai setup bajet je kawan. Pakai setup bajet je. Kita pakai setup rod RM10 nya, belah-belah ringgitnya. Rod belah-belah ringgit je lah. Rod FRRTC bag kuning nombor 5 ke 6. Jajak aku nak kutip balik. Terlebih lepas laut dah tu. Ya Alhamdulillah. Laut untuk 2-3 hari lah. Tapi kalau dah boleh dapat lagi banyak, lagi okey. Umpan pun banyak lagi ni kan. Dapat lagi banyak, kita bawa balik. Jadi dapatlah rehat 2-3 hari. Tapi hari Sabtu ni insyaAllah nak mancing lagi dengan anak aku pula. Anak aku dia dah aim dah. Dia dah, aku cakap, Abi mancing tak? Kata. Dia dah minta dah dia punya hak memancing. Dia punya hak memancing. Sebab dia hari tu dia UASA kan. Budak darjah 6 UASA. Jadi memang tak bagi dia mancing lah. 2 minggu lah dia tak mancing. Sekolah petang pula ada ujian. Lepas tu sekolah pagi ada UASA. So baru hari ni ada lagi lah sampai besok. Jadi dia macam okey. Abi Sabtu ni mancing. Dia kata. Dia ajak mancing. Okeylah, Sabtu kita turun lah naik bot lagi. Ni area mana? Dekat Sungai Tuang. Sungai Tuang pula. Ni dekat Pulau Kornet. Pulau Kornet, Kuala Sungai Baru. Pulau Kornet, Kuala Sungai Baru. Ni kalau technically aku nak balik pun tak boleh ke air surut ni. Beting pasir panjang ni. Tengoklah macam mana kan. Kena bagi air ni sikit. Tapi maybe sekejap lagi kan aku end lah. Sekejap lagi nak end dah ni. Kan nak settle apa yang patut. Lepas tu kan tengoklah. Mungkin kita update VTT pula kan. Tunggu air naik sikit. Betul lah. Itulah macam nak kena tunggu air naik sikit. Sebab air baru surut ni. Lambat lagi lah dia nak naik. Dia naik tu kita pukul 4 lebih kan baru dia nak naik. Mungkin sambung je lah mancing sampai umpan. Umpan pun banyak lagi ni. Umpan ni pun ada yang belum potong. Ada 5 ekor 6 ekor lagi. Silap-silap umpan ni kalau aku pakai seorang ni sampai malam ni. Okay. Contoh kan. Okay, dah tak ada ketuk kan. 2-3 minit tak ada ketuk, angkat. Aku punya cara macam tu. Aku 2-3 minit dah tak ada ketuk, angkat je. Sebab bila dekat tengah, kadang betul aku cakap, walaupun tak ada ketuk, umpan habis. Mungkin rumput apa benda lain yang makan apa semua kan.
Tapi kau tak payah tunggu lama-lama. Kadang dia bukan style kau mancing apa, bukan style kau mancing kat dekat tepi tau. Kat tepi kau campak je sejam baru kau cek umpan. Kat sini 2-3 minit je tak makan tu. Kadang ketak makan, kadang anak-anak ikan makan, kita tak tahu kan. Jadi 2-3 minit tak ada makan, angkat, cek apa sal. Tengok macam ni umpan habis. Padahal tak ada ketuk kan. Kadang umpan dia tanggal sendiri dalam air. Sebab dia kalau ada umpan, dia pasti makan. Ikan ada. Sekarang ni ikan tengah ada ni. Ikan tengah ada dah ni. Ikan tengah ada dah balik. Oh, itu dekat kawasan sangkut tu. Ikan sepatutnya tengah ada sekarang ni. Dia sepatutnya ada. Kalau ada dia makan. Okey. Tapi bila macam lama 2-3 minit tu tak ada tu, maksudnya umpan habis. Kita tukar umpan. Macam ni pun mungkin dah habis. Kita tak tahu. Alamak. Okey. Okey, macam kata. Ni pun mungkin dah habis. Sebab tadi daripada 2 mata tu kau 1. Apa umpan dah tikit. Kita tambah lagi umpan. Umpan dah sikit. Kadang umpan ni dia macam dia punya apa, bau dah kurang kan. Kita pasang yang baru. Habis cerita. Okey. Terima kasih siapa yang datang, siapa yang tolong, yang beli apa semua, terima kasih ini kita pakai rod teleskopik. TikTok. Rod teleskopik TikTok, rod RM15 ke rod belah-belah ringgit, FRRTC. Itu saja. Reel pun reel daripada reel TikTok juga. Korang boleh tengok dekat aku punya showcase. Aku tak boleh nak letak semua guys. Tak terlayan. Tak terlayan nak letak nak letak apa dia punya. Oh kan. Alamak. Kita ambil je habis. Sekejap biar. Nampak ni dulu. Kita ambil awal pula. Patut biar urus sekejap tadi. Okey. Macam dah ada. Makan dah nampak. Tadi umpan habis kan. Ada lah. Ada lah sahabat. Ada. Mana tak perasan dia makan. Belum macam ni. Dia makan dekat apa mata kail sangkut kat atas. Okey. Nampak bila circle hook seorang dari mana dekat Kuala Sungai Baru. Kuala Sungai Baru, Melaka. Ni saiz umpan boleh buat satu. Aku memang cari saiz ni. Okey, sekejap lagi kita potong bagi dia kiam. Memang ada satu rod lagi aku buat 2 mata. Mana tahu apa tu senangin nak makan. Kan? Senangin nak makan. Ni kita ada dekat Pulau Konet, Melaka, Kuala Sungai Baru. Pulau Konet, Kuala Sungai Baru, Melaka. Terima kasih guys terima kasih siapa yang datang singgah beli apa semua, terima kasih thank you support guys Ni kita pakai rod ni je, rod budget dan sebagainya. Sambil-sambil lah buka beg kuning dah ramai. Oh. Alamak. Ter ni. Ada. Oh, ada. Adalah kawan. Ni. Alah, lepas. Lambat sikit tarik tadi. Ini rod FRRTC. Lembut je rod ni. Tapi dia lihat. Dia ada versi BC, ada versi aku ambil versi spinning. Memang lihat rod belah-belah ringgit. Campur shipping jadi belah-belah ringgit.
Tapi boleh main bottom tak? Boleh. Untuk light bottom macam ni sangat okey nampak. Pakai batu, ni pun batu berat sangat ni, 70 gram. Biasa batu 50 gram. Batu saiz 2 tu okey dah sebenarnya. Tapi macam biasalah, kita uji off limit dia punya spek. Off limit, over limit dia punya spek. Baru kita tahu dia punya capability dia dekat mana. Okey. Terima kasih siapa yang datang. Thank you guys. Korang tengah buat apa? Tengah kerja. Okay. Buat apa duduk office guys? Mancing lah guys. Mancing guys. Road budget ni kalau kita mancing ketam boleh? Boleh. Tapi ketam rasa macam kurang sesuai lah, sebab net ketam tu besar. Better kalau nak pakai untuk mancing ketam, pakai rod yang ini. Pakai rod Shimano Cruiser. Pakai rod yang ini. Dia lebih keras sikit. Jap. Kalau untuk mancing ketam, kalau kat pantai, pakai rod yang ini. Jap. Mana rod dia? Rod tu aku biasa pakai. Aku banyak ada kat rumah. Jap. Yang mana? Yang ini. Pakai rod yang ini. Sekejap aku add. Yang ni sekali dengan dia punya tu. Sekejap. Kalau nak main mancing ketam, dia keras sikit, pakai rod ini. Rod Shimano Cruiser. Mata kail tu ada jual tak? Yang tu beli dekat kedai ni je bang. Abang beli dekat kedai pancing. Cari je U-Pro circle apa ni? Circle apa? Light circle. Ibu makan tadi. U-Pro light circle. Ni kalau ikut time ni dia dah galak makan. Time ni dah galak makan. Sebab air dah tenang sikit kan. Air Agus dah slow sikit. Sebab air dah surut ni, dia dah slow sikit tau. Biasa ikan yang saiz lauk ni dia baru nak keluar apa semua. Kita tengoklah macam mana. Umpan PD saiz berapa bang? Pakai saiz 6. Sekejap aku tunjuk balik. Kau screenshot je, nanti boleh tengok dekat kedai. Tanya kedai. Sekejap senang, dia lekat. Dia senang lekat. Mancing ni U-Pro light circle. Screenshot je. Screenshot je. Screenshot. Dah nanti boleh try. Kalau untuk saiz 6 ni sebenarnya sangat versatile tau. Ikan daripada saiz kecil sampai lah ke 2 ke 3 kilo sebenarnya korang boleh dapat. Saiz 6 ni pada aku saiz yang paling mujarab untuk walaupun ikan besar pun boleh tarik untuk saiz 2-3 kilo sebenarnya. Kadang tak perlu pun, kecuali memang kau nak tarik ikan besar lah, baru kau pakai satu palang kosong ke atas. Tapi macam aku memang layan ikan lauk. Tapi kalau pernah dapat ikan saiz kilo 2 kilo atas, pakai mata kail saiz ni juga dapat je. Dia lekat je, tak patah pun. Okay. So jadi sebenarnya yalah, bergantung lah masing-masing lah kan. Tapi kalau korang memang sanggup kumpau, sekali turun kumpau, boleh lah pakai mata kail besar-besar. Tapi pendapat aku, laut belah kita ni, belah-belah pantai barat ni, tak payah lah mata kail besar-besar, mata kail kecil je. Memang tak kumpau punya lah. Memang tak kumpau punya lah kalau mata kail apa ni. Ni dah apa, aku dah beralih. Aku punya bot dah beralih dah. Kedudukan dah beralih. Mata kail dah, umpan dah habis dah. Aku tak makan. Umpan dah habis punya. Dah beralih dah. Dah beralih dah. Okay, umpan kita ada lagi, lebih kurang. Boleh berpusing lah. Arus dah berpusing. Sau asal berpusing. Okay.
Dia dah berpusing. Rasa punya macam, oh sini, oh air dia berpusau kat sini. Patutlah pelik kat. Air dia berpusing. Berapa harga boot ni? Kalau boot saja 1,000 ke 2,000 lah, tengok saiz. Tapi campur-campur aksesori apa semua kena ada sekitar 2,500 lah, kena ada dengan enjin. Kalau boat saja kau nak boleh mendayung 1,500 dah dapat. 1,500 dah dapat kalau mendayung. Tapi kalau kata macam kau apa nama ni, takkan nak mendayung je kan. Mestilah nak pakai enjin. So jadi orang kata kena ni lah, kena ada modal dalam 2,000 juga dengan enjin, dengan apa tu, macam-macam lah, kena persediaan dia. Dengan enjin, dengan mungkin nak pakai bumbung, transom dia nak kena beli asing. Macam tu. Okey, ni rod teleskopik yang aku pakai ni, rod teleskopik. Dia dah berpusing ni, boat dah berpusing. Aku rasa arus arus dia berpusau sikit kat sini. Dia berpusing. Tiba berpusing 360 darjah tadi. Pada habis. Tadi ada ketuk tadi ni, tak pas. Dia berpusing. Angin. Pakai angin. Yang ni buat pakai angin bang. Kita pakai angin, buat angin. Tapi dia lasak lah, dia tebal lah, bukan bot nipis lah. Bot tebal ni. Memang heavy duty macam tentera pakai punya material dia sama. Lebih kurang. Kan tentera tu ada pakai yang bot angin kan. Yang bot yang korang main apa? Korang main korang main banana boat kan. Material dia sama kan, lasak. Material dia yang sama lah, lebih kurang. Dia pakai PVC. Jadi dia memang, orang kata memang lasak lah. Makan. Live sambil mancing. Nak cakap, memang respect lah siapa buat live sambil mancing. Penat guys, live sambil mancing ni penat. Penat tau live sambil mancing. Umpan udang kopek. Dah potong siap-siap dekat rumah. Jadi macam ini. Dah potong siap-siap dekat rumah. Jadi kita ni je. Ni angin tiup kuat ni. Angin barat dah turun. Betul lah tadi siapa cakap tadi barat dah turun. Tapi kita kat tepi tak apa lagi lah. Kat tepi ni aku okey sikit kat tepi. Tak ada hal lagi. Macam aku dekat tepi ni okey lagi lah. Tadi dah makan. Okey geng, aku nak buang beg kuning dah Kan tak bercakap pasal produk kan kena violation lah. Okey, terima kasih siapa yang beli, yang add to cart, yang support. Terima kasih Nak buang sekejap beg kuning sebab kita tak bercakap, Kang tak cakap pasal produk sekejap lagi Kang kena violation. Nanti tiba-tiba tak boleh nak menjual lah. Okey, kita remove beg kuning Kita remove beg kuning Kalau korang ada yang nak add to cart ke apa, bagi tahu lah. Okey.
Korang add to cart dulu. Kalau ada rezeki, ada dapat lagi aku review barang-barang baik, barang-barang padu, nanti aku roja lah. Aku letak lah dekat ni. Okay. Dia dah berubah harus, ada berubah arah dah. Boleh, dia ada bumbung, tapi tak pasang, dah beli dah bumbung. Bumbung dia mahal juga, dekat 200 juga bumbung dia. Ada beli, tapi kalau pasang bumbung dia, kita terhad, kawasan kita mancing terhad, dia sebab dia ada palang kiri kanan. Jadi memang tak selesa lah kalau nak mancing dengan bumbung. Kita nak baling susah. Memang teduh tu teduh, tapi nak mancing susah. Jadi tak praktikal lah pakai bumbung tu. Bila memang tak praktikal pakai bumbung kalau kita nak mancing. Dia nak baling susah, nak angkat ikan susah. Kelang kabut jadinya. Jadi macam tak pakai. Jawapan dia tak pakai. Ada beli. Last time beli. Memang beli sekali. Tapi tak pakai sebab tu lah. Okay, kenapa bising? Belakang ni dia ada pancang tau. Belakang ni ada pancang. Rod teleskopik ni dia ada pancang. Sebab biasanya function dia, kadang orang nak pacak dekat tanah kan. Nak pacak kat tanah. Tapi kadang pancang dia ni kita boleh unscrew lah. Kalau beli yang 15 kaki okey lah. Sebab kita macam kita nak pancang tu, ni sikit lah kan. Kita nak pancang apa, nak pancang kat tanah. Kalau kata pari makan ke apa, so pancang dia boleh pakai. Faham tak? Dia dah beralih payah juga. Apa dah kiri kanan lah. Banyak dah ke hasil. Alhamdulillah boleh. Lepas-lepas lauk dah. Lepas-lepas dah lauk. Lauk ada dah. Sekejap kita buka lah. Kita tunjuk hasil sikit. Okay. Tu. Okay. Boleh lah adalah ikan baik-baik juga dapat. Umpan pun banyak lagi ni. Umpan banyak lagi ni. Saya potong. Terima kasih sama-sama. Okay. Kita nak buang beg kuning sekejap guys. Nak buang beg kuning sekejap. Kang tak cakap pasal beg kuning sekarang. Susah. Okay, terima kasih kalau ada siapa yang beli. Terima kasih kalau ada siapa yang beli. Terima kasih Okay, terima kasih kalau ada siapa yang beli. Terima kasih diucapkan. Kejap kita nak remove beg kuning jap. Nanti aku buat list Macam mana nak buang sekaligus boleh buang sekaligus memang kena buang satu-satu Ni dah makan dah slow dah ni. Aku dah bertukar. Dari ketuk. Biar ketuk. Tapi sini dia tak lama sangat lah. Bila tak dikan tu kan, dia ada macam sekejap je. Dia macam sekejap je. Waalaikumsalam. Saya berapa bot? Yang ni 230. Yang ni bot 230. Tak besar, 8 kaki lah. Kalau dalam kaki 8 kaki. Wish. Apa yang makan? Wish. Oh ini. Wish. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Aduh.
Tiba je melendut-lendut. Oi, waduh bosku. Alhamdulillah. Oi, tiba-tiba melendut je Rod. Alhamdulillah guys. Okey. Tengok circle hook Dia makan. Kena kat bawah. Dapat 9 saiz guys. Nampak 9 saiz. Okey. Tutorial nak buang sengat Kalau boleh ada grip ni. Betul kau boleh cekak ada yang pakai teknik cekak. Tapi kau cekak tu chances kau nak kena sengat memang tinggi. Janganlah. Kalau boleh beli grip macam ni. Beli grip macam ni, kau grip dulu baru kau buang. Nak buang pun senang, ambil satu-satu. Jangan kalau boleh jangan cekak lah. Kau cekak kadang dia bergerak tu je. Ni tau. Boleh kena mati kail. Kena sengat. Sengat dia ni. Tak tidur malam kau. Kena. Boleh demam. Duit ke apa ke. Pakai grip dulu. Lepas tu baru kau buang dengan mudah. Macam ni kau nak buang pun kau tak takut. Okey. Tak payah nak cekak-cekak ke apa benda. Kau buang dulu. Kau pegang macam ni dah. Orang kata insya-Allah dapat elakkan kalau dia melibas atau ni. Kau beli je grip yang baik sikit. Cari grip yang baik sikit. Okey. Cari grip yang baik sikit. Dah. Lepas tu macam ni barulah kita ada safety sikit. Nak pegang pun dah boleh pegang. Betul tak? Okey, alhamdulillah guys saiz baru. Alhamdulillah. Cuma circle hook ni dia kalau dah ikan dah lekat payah nak tanggal guys. Ikan 9. Strike 9. Masuk VTT nanti Okey. Padu mantap. Okey, 9 dah masuk guys. 9 dah masuk. Ikan 9 dah masuk. Kita pakai umpan udang kopek saja. Udang kopek saja. Tempat Pulau Konet. Asam pun dah 9. Itulah duit pun ada. 9 pun ada. Kita combo semua dalam satu periuk. Wow, syahadu. Wow, syahadu. Betul tak? Tadi duit pun saya lebih kurang. 9 pun saya lebih kurang. Tengok asal melendut tiba-tiba rod lembut. Rod teleskopik ni lembut. Nampak dekat dia makan tadi. Biasa takut kok ada lagi kan. Nampak kat situ. Dia makan kat situ tadi. Kita tengok kot ada lagi ke, betul tak? Tiba-tiba nyut dia kan. Pakai rod lembut tu sedap dia punya karen tu. Karen. Aduh. Muat selesa berapa orang? Satu selesa seorang. Sebab ni 8 kaki memang seorang. Untuk seorang. Tapi kalau nak mancing 2 orang, kau kena ambil saiz 300, 3 meter kan, 9 kaki ataupun 330, 10 kaki. 300, 10 kaki. Ataupun 11 kaki. Saiz 300 tu pada aku okey lah. Alamak. Tahu tak kenapa alamak? Kerana buntal telah menyerang. Nampak? Buntal telah menyerang. Buntal telah menyerang. Buntal telah menyerang guys. Aku punya rambut dah pun putus satu. Tak apa, relax dulu. Dia ada satu lagi. Kita layan. Buntal telah menyerang. Yang ni pun gasak juga ni. Dah jumpa dah dia punya lobok. Dah jumpa dah dia punya lobok. Lama karang. Dah jumpa dia punya lobok. Situ mesti karang sebab lama dia warna hitam. Nama bot Rivik. Nombor bot Rivik. Rivik yang ni RD. Kalau kau nak beli untuk laut pakai Trooper. Trooper mahal sikit. RD ni untuk sungai, untuk muara. Dia main dekat-dekat
pantai boleh main dekat dah. Macam aku main sisir je, pesisir pantai tak jauh. Aku memang tak akan pergi tengah dengan bot ni. Habis jauh pun dalam 3-4 kilo je, 3-4 kilometer saja, tak jauh, dekat. Sebab dia memang bukan design untuk laut sebenarnya bot yang aku pakai ni. Yang ni sebenarnya design untuk muara, untuk tasik. Tapi boleh tak pakai? Boleh. Tapi main pesisir lah, jangan main jauh-jauh lah. Jangan main sampai tengah laut, sampai tepi-tepi kapal kau pergi ni kan, pakai enjin besar pun tak sesuai. Dia pakai paling besar, bot ni paling besar dia boleh masuk enjin 4 HP je. Macam enjin Astagfirullah. Sangkut dia berbelit dah dekat ujung ni. Guys, dia berbelit dekat ujung pula. Apa pasal dia ni? Okey, kita campak balik. So jadi kalau nak beli Rivik apa benda, cari yang sesuai dengan kau pakai selalu tau. Jangan kau fikir nanti beli je yang paling besar, senang. Tak, berat Aku cerita dengan kau, memang portable tapi berat tau. Kau nak handle seorang-seorang penat. Jadi pakai yang kau bersesuaian dengan kau nak pakai. Jangan kau fikir orang. Yang kau selalu pakai, contoh kau mancing 2 orang, selalu kau mancing 2 orang. Okey, kau beli yang 2 orang je. Okey. Kalau kata member kau nak ikut lagi 3 orang, cakap dah tak ada tempat. Faham tak? Sebab kau kena fikir yang kau selalu turun. Jangan kau macam yang jarang-jarang. Kalau jarang-jarang, contoh kau nak mancing dengan kawan kau ramai-ramai, kau sewa bot dah. Atau kau pergi trip. Tapi kalau kau selalu turun, contoh kau selalu turun 2 orang, macam aku selalu turun 2 orang dengan anak aku. Okey, untuk saiz ni sesuai dah sebab anak aku tak besar lagi. Kan, anak aku baru darjah 6. So aku boleh pakai lah. Faham tak? So tapi nanti kot dia dah besar sikit tahun depan, tahun depan aku memang plan nak beli bot besar sikit. Sebab dah ramai minta aku jadi tekong dah ramai minta aku jadi tekong Nanti aku dah boleh charge korang dah. Okey, main mancing kat depan Pulau Konet. Okey, bayar. Dah ramai tanya, bang nak ikut boleh tak? Boleh, bayar. So aku kena cari bot besar sikit. Ini dah ramai tanya, bang nak join sekali boleh bang? Boleh. Tapi tak free lah. Minyak lagi, mempan lagi, masa lagi, spot lagi. Cik, tiba-tiba nak jadi tekong. Boleh tak? Lulus tak? Lulus. Tak ada. Boleh kan? Kita buat je tak? Tak nak. Aku tak nak besar. Rivik. Aku tak nak beli Rivik dah. Aku nak terus beli bot. Rivik ni satu ni je. Aku tak nak beli dah IB. IB ni cukup satu. Lepas ni memang aku akan beli bot betul. Sebab IB ni untuk aku pakai seorang-seorang. Kalau kata untuk lepas ni aku nak beli bot, aku nak terus beli bot yang elok. Bukan bot elok pun. Aku nak cari bot yang aku still boleh handle seorang. Tak besar, aku nak cari sekitar 9 ke 10 kaki je. Tapi bot yang sesuai lah untuk pakai laut. So modified yang boleh sesuai pakai laut. Mungkin aku tengah tengok ada tu apa, Miri Poli. Macam best juga Miri Poli. Best juga Miri Poli. Ada tengok ramai yang pakai. Tapi dia lebar sampai 5 kaki lebar. Jenis-jenis bot macam tu, bot plastik, ataupun bot stack bot ke, yang aku boleh handle seorang. Tapi still orang kata aku boleh pergi jauh sikit. Macam sekarang yang ni aku tak lagi jauh kan. Aku boleh pergi dekat je. Aku nak bawa orang pun tak berani. So jadi IB cukup takat yang sekarang je. IB cukup takat yang sekarang je. Dah tak payah nak ni dah. Ni tadi dah putus lah. Apa buntal lah makan. Dia kalau buntal lah makan, biasanya dia ikan baik-baik kat ni. Dia bila ada buntal ada ikan lain. Saya pun nak beli bot tapi tak ada tempat nak parking.
Kalau macam kau tak ada tempat nak parking, memang kesesuaian kau adalah bot-bot yang portable lah. Macam stack boat, so kau boleh bawa balik. Faham tak? Kau boleh bawa balik. Jenis bot pasang apa, bot apa ni kan, bot plastik kan. Okay je. So tak payah pakai lesen bot macam tu. Makan. Mencangkup. Mencangkup. Okey, ini kelama ni. Kelama. Yes. Saiz. Nampak guys. Mancing tepi tak dapat macam ni kan. Tauk makan. Salam sobat, mana ada dekat Pulau Konet sobat. Pulau Konet sobat. Sekejap kita ikat lagi sikit. Mancing tepi tak dapat macam ni guys. Kau nak ikan mancing naik bot. Nak ikan mancing naik bot. Sekarang banyak je bot China, bot plastik tu pun ada banyak jual sekarang. Aku macam nak beli kat satu, nak try. Nanti aku nak review. Tengok tak ada orang review pun. Tak apalah, biar aku beli. Aku review. Mana tahu nanti takat nak pergi mancing-mancing biasa-biasa, nak pergi ke laut biasa-biasa, yang tak memerlukan kau lesen sebagai rekreasi. Buat bot kecil tak perlu lesen, bot rekreasi IB tak perlu lesen. Cuma syarat dia kalau kau mancing ada maritim ke apa, dia nak tengok kau pakai life jacket je. Kau pakai life jacket dan kau tak boleh pergi terlalu tengah, terlalu jauh. Main dekat kawasan untuk perkapalan, kapal lalu ke apa, tak boleh lah. Itu memang kau kena sita lah jawabnya. Dah ada kayak, baru beli second hand 2.3 jajan. Tengah kumpul duit beli thruster pula, baru tak lengur. Thruster kena pakai. Kau main kayak pun kau pakai thruster, tak payah pening-pening. Kau nak kayu pakai kaki buat apa? Benda dah ada kan. Benda dah ada, teknologi dah ada. Thruster pun tak payah beli besar-besar bang. Kau tak payah beli sampai 50 LB. Aku pakai 36 LB ni sekarang. 36 LB tu pun dah laju lah. Jadi bateri kau tak payah besar. Bateri kau pakai 50 AH dah cukup. Sepanjang untuk mancing kau tu 50 AH dah cukup. Bateri macam 50 AH baru 300 lebih. Jadi kau dah jimat kat situ tau. Jangan kau beli sampai bateri yang apa, yang dalam hard case tu sampai 1,500. Itu kau kena ketuk, kau tahu tak? Itu namanya kau kena ketuk. Kau beli bateri 12 volt 40 50 AH yang biasa pun baru 200 lebih. Kau pergi beli yang tu betul, pergi beli icebox. Icebox kau masuk bateri dalam tu. Kau beli icebox, kau masuk bateri dalam tu, dah jadi waterproof. Faham tak? Benda jangan ikut orang sangat sampai kita kena ketuk. Kena ketuk. Memang dengar syok. Beli barang ni bagus, barang ni bagus. Rupanya kau kena ketuk. Rupanya ada barang yang lebih affordable, yang kau tak perlu spend banyak-banyak. Kau lebih jimat, banyak duit tu pun kau boleh spend untuk benda lain. Tapi kau dah terspend dengan benda tu. Bateri je 1,500. Buat apa? Bateri aku pakai je pun baru 200 lebih, 300 lebih. Yang sekarang elok bergerak je. Dah berbulan aku pakai. Sebab tu aku cakap, aku kadang yelah orang yang betul-betul ada kepentingan dia marah orang macam aku ni. Sebab orang macam aku ni dia reveal aku merevealkan barang-barang yang affordable. Yang affordable and usable. Alah lepas. Dia dah ketuk dengan carkas dah tadi. Sekali lambat sikit. Affordable and usable, bukan affordable and not usable tau. Jadi sebab itulah tu hari aku bila aku cakap aku tak nak pakai barang branded, aku nak review barang-barang bajet yang bagus. Ada yang tak senang hati lah. Sebab kenapa? Sebab dia orang ada kepentingan. Dia orang ada kepentingan. Dia orang mungkin endorse by brand tu. Endorse by that brand apa semua kan. Alun dah tinggi. Tapi dah pukul 3 dah ni. Ya kot kita dah boleh end Kita dah boleh end live dah. Terima kasih diucapkan kepada semua kawan-kawan
yang masuk live daripada tadi, yang support. Oh, memang korang ni memang cargas lah. Yang follow, anda memang supporting, membantu content creator kecil macam aku ni, yang baru nak mula memancing. Okey, rasa kita kejap kita dah boleh tutup live dah. Tapi aku mesti sambung mancing jap sikit lagi, sebab nak balik pun tak boleh ceritanya. Tapi bateri aku dah tinggal 20%. Jadi kita pun penat juga live cakap ni penat. Bang, live belanja tengok hasil. Baik. Belanja tengok hasil Oh, jap makan. Makan. Alah, lambat. Dia punya ketuk tu duduk. Ada. Dah lepas. Ada guys. Ada. Oh, yang ni kasar. Yang ini besar. Uish, besar. Besar guys. Apa dia? Alhamdulillah dapat seko lagi guys. Air dia. Alhamdulillah. Dalam nak end dapat lagi seko guys, 9. Dalam nak end dapat lagi seko 9. Alhamdulillah. Betul dia tak nak bagi end lah. Memang pot dia lah guys. Memang air dia lah hari ni. Makan lagi. Jap. Makan. Jap. Belah sini makan pula. Jap. Dah lagi pukul 12 ni. Masya Allah, terima kasih. Aku cerita ni pasal tak solat lagi tau. Aku nak solat je. Kita mancing-mancing, solat kena solat. Aku tak solat lagi ni. Dah tabut. Kita boleh solat tabut, jangan risau. Sebab tu aku pakai IB, boleh berdiri. Sekejap, aku tarik dulu. Ada lah. Aku cerita ni tak solat lagi. Nak solat je. Dah pukul 3 lebih dah lewat. Nak solat je. Alhamdulillah. Saiz. Betul-betul double strike kawan Betul-betul double strike. Okey. Kebetulan bot ni sekarang dah bertukar arah dan kiblat memang straight. Jadi kita sembahyang, kita berdiri je lagi. Solat lah. Tapi mungkin sujud tu ada payah sikit. Tapi boleh. Jadi boleh solat. Kalau atas bot ni dia ada rusah juga. Kalau kata macam kau cuba berdiri tak boleh. Lepas kau berdiri takbir, lepas tu kau duduk sembahyang macam sembahyang duduk lah. Atas bot. Sebab kita memang buat kerja ni. Aduh. Okey, yang penting kata mancing-mancing solat jangan tinggal okey. Aku pun lewat dah ni solat lepas ni pun dah lewat dah ni. Patutnya tadi awal-awal tadi masa end kejap tadi patut solat dulu, tapi tadi tengah beralun. Alhamdulillah guys, dapat 9 lagi. Jap kita buka ikan ni. Ni macam tadilah aku cakap dia punya tips Kau dapatkan grip untuk ikan 9 macam ni, pakailah grip, jangan cekak. Betul boleh cekak. Kalau kau experience memang boleh cekak. Tapi jangan cekak lah. Chances kau nak kena memang tinggi. Yang ini jangan makan tak habis tau. Kena dia punya duit ni memang sakit. Duit dia punya sengat memang sakit. Jangan okey. Lepas tu baru bila dah pakai grip macam ni, grip yang baik ni. Lah grip ni tak mahal pun, 40 lebih je aku beli tu hari. Dia siap timbang sekalian. 39 ke 40 macam tu something. Dalam tak sampai RM50. Dia pun tahan karat. Cuma garam je lah. Garam dah terkumpul kan. Dah ada dan kau dah grip mulut dia. Apa tu kau buang lah duit dia punya sengat dengan berhati-hati. Buanglah duit dia dengan berhati-hati. Dah. Sebab ada betul orang dia ajar cekak macam ni betul kan. Aku tahu, aku dulu buat macam tu ke. Sebelum mengenali grip, aku buat macam tu lah dulu. Seram kalau kena. Alhamdulillah guys memang rezeki. Rezeki 9 hari ni. Masya-Allah. Tu. Kita tunjuk hasil. Okey, 9 dapat tadi. Saya yang sama juga. Memang dia satu grup ni. Dia satu grup. Waktu tu ada 9
duit. Oh, setahi hidup lagi. Ni duit. Duit. Lepas tu ada gelama-gelama semua. Alhamdulillah. Dapat lagi seekor. Masya-Allah. Baru guys penuh Kena yang kecil lek bengkak dah. Tu. Duri abang makan ke bagi kucing? Makan juga. Orang rumah tak makan. Tapi bawa balik je sebab bagi kucing. Sebab kat rumah kucing ada 6 ekor. Okey, terima kasih sahabat, kawan-kawan. Terima kasih yang tadi ada belilah, ada apalah apa semua thank you support live, yang follow dan komen. Thank you support TikTok ni. Kalau korang nak support dari segi kewangan dan sebagainya, kau support lah, beli dekat showcase apa benda, barang-barang yang ada. Tadi dah off beg kuning dah. Kalau ada nanti kita live lagi, kita akan on lagi beg kuning. Dan kalau ada apa-apa pertanyaan boleh komen dekat mana-mana VTT. Lepas tu ni lah, nanti aku akan berusaha sebaik mungkin lah untuk jawab pertanyaan-pertanyaan. Dan kalau aku live lagi apa benda, korang boleh je tanya. Technical pun tak ada hal, aku cuba sampaikan sebaik mungkin. Yang penting mancing untuk semua guys mancing untuk semua. Mancing tak ada kasta, semua orang boleh mancing. Okey, barang murah boleh mancing, barang mahal boleh mancing, tak ada hal. Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.